Saya menggalakkan orang tukar bidang. Yo, kejap, apa maksud tu berkira-kira tadi? Saya seorang yang kalkulatif. Saya plan. I'm a planner, strategist. So bila orang bagi tahu A, dalam kepala saya, A strategi ni, channel dia macam ni, cara ni, result dia macam ni, KPI dia berapa, siapa nak run, apa yang kita perlu. So kuala saya dah berjalan dah. So bila bos kata, Nick, you buat e-learning satu supaya kita boleh educate public. Kepala saya, e-learning platform siapa, berapa cost dia, siapa aku nak run, manpower aku perlu berapa aku nak minta dengan dia, proposal kena buat ni by timeline 2 bulan, sempat tak sempat. Saya dalam kepala dah macam tu lah. After 5 minutes, saya akan jawab, bos tak boleh, bos boleh. So every word that I say adalah saya dah ada plan dalam kepala. That is me. So bila saya nak buat keputusan, saya macam tu. Tak semua orang macam tu. So saya salah bagi advice. Faham. I assume people are like me. Salah lah, memang silap lah. Dan bila dia tukar bidang, hanyut lah. After that dia datang balik tak jadi. Saya pernah bagi advice, tuan buat begini-begini, tak jadi. Lepas tu bila tak jadi, saya macam, okay tak jadi. Nak buat macam mana aku pun tak tahu. Damn, aku tak tahu aku bagi advice silap tak jadi sudah. Waktu tu memang menggelabah. Waktu tu memang saya core member. Macam mana bidang pendidikan ni macam ni? Bidang pendidikan jumpa ni. Core. Okay tuan, begini. Patah balik pada dia lah. Begini. Optionnya ada 1, 2, 3. Waktu tu saya mula bercakap tentang tuan. Option tuan begini. Saya bukan cakap lagi, tuan kena buat begini. Faham. Waktu tu, tuan saya tak berani. Lepas tu ayat saya adalah, saya tak boleh decide untuk tuan. Saya cuba buka minda tuan untuk berfikir. Saya bagi option tuan untuk supaya tuan tahu macam mana nak move forward. Okay, option dia begini. 1, 2, 3. Tuan nampak jalan tak? Nampak. Good. Decision is yours. Dia marah tak masa tu? Dia macam kenapa? Dia tak marah lah, tapi dia memang risau. Kita boleh nampak dia macam menggelabah dia semualah, dan kita rasa kesian. Dan kita pun, saya sambil personally, I take the blame lah. Because waktu dia final year, dia minta advice saya. Setahun menganggur, dia cari balik saya. So I feel responsible. Accountable tu saya ambil. Kalau tak, dia nak tanya siapa lagi. Waktu tu career coach tak banyak. Career coach ni banyak lepas PKP. Apa hikmah dia tu nampak? Apa hikmah dia? Hikmah dia apa? Dia tu hadapi benda tu lah. Nampak orang kalau macam tu, dia lari, dia tak jawab call lah. Hikmah dia adalah, saya sedar setiap patah perkataan yang keluar macam ni, I need to be responsible and accountable for every single word. Setiap data yang saya sebut, setiap perkara yang saya cuba menakut-nakutkan kepada engkau tak prepare sekarang, siap engkau tak dapat kerja nanti. Saya akan bertanggungjawab. Sebab tu setiap perkara yang saya buat, saya memang betul-betul baca lah dengan izin.